நல்லா நான் ஒரு கதை சொல்ல போறேம்மா. ஒரே கதை. இந்த கட்சி வந்துமா 80 வருஷத்துக்கு முன்ன நம்ம எங்க தெரியும் செஞ்சோம்? அலன்மணியில செஞ்சோம். இந்த அலன்மணியில இங்க இந்த மல்லிகை இங்க சுல்தான் துவான்கு சுல்தான் இருக்காங்களே, அவங்களோட தாத்தாவும் ஆன் ஆபீஸ்கால அவங்களோட பாட்டன், அப்புறம் அப்பாவோட 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 அப்பா இந்த பாட்டியை வந்து இந்த இஸ்தானால 80 வருஷத்துக்கு முன்னே இங்க செஞ்சாங்க. இந்த பாட்டி வந்து சண்டை போடல, யாருக்கிட்டையும் கட்சி மாத்தல. இந்த கட்சி உருவாக்குறது எம்ஐசி. அப்போ வந்து அம்னோ கூட சேர்ந்து இன்னைக்கு 52 வருஷமா இந்த பரிஸ்தான் நேஷனல் இருக்கு. சரியான பெரிய போராட்டம், கொஞ்சம் போராட்டம் இல்ல, சோதனையே போதமடா சாமியே. யாருக்கு? டத்தோ ஸ்ரீ ஜாயிருக்கு. என்ன மாதிரி சாதனை கொடுத்தாங்க. இந்த கட்சியை கலைக்க சொன்னாங்க. யாரு? மாதியர். கட்சி போ, என் கூட வா. வேணானுங்க, புடிச்சு உள்ளார வச்சாங்க. ஏன் கட்சியை கலைக்கல? Jadi saya bercakap dalam bahasa Tamil sebab saya faham dan saya boleh bertutur. Saya tak ada kata mana-mana parti lain, tak sentuh sesiapa pun. Saya cuma cerita yang benar bahawa parti ini dilahirkan 80 tahun dulu. Sebab tadi ramai anak-anak muda dia orang tidak tahu di istana. Sebab itu baru-baru ni kami mengulang tahun 80 tahun pun bersama-sama ke bawah duli Tuanku berdua, Tuanku Sultan, Tuanku Agong dan TMJ. Jadi saya bagi tahu ini parti yang lahir dan membantu rakyat. Jadi orang India, tangan dia adalah yang saya jerit sikit tu, tangan dia adalah sakti. Jadi bagilah sakti kepada semua calon-calon kami untuk kami terus berbakti. Itu yang saya kata, sakti kaya kurungga, nangga bakti kurang. Maksudnya kau undilah dengan tangan sakti kau, bagi sakti, dan semua calon-calon akan berbakti. Berbakti maksudnya berhikmat untuk rakyat. Dengan adanya pemimpin-pemimpin muda yang telah ditonjolkan oleh Barisan Nasional pada kali ini, bertambah pula Menteri Besar iaitu Onn Hafiz Ghazi, seorang anak muda yang telah diuji 4 tahun dah, dan saya percaya beliau boleh melaksanakan tanggungjawab dengan lebih baik. Perjuangannya belum selesai. Saya sebutkan tadi khususnya untuk anak-anak muda dalam konteks TVET. Kalau kita tengok ramai anak-anak muda di sini bekerja di Singapura. Dengan adanya TVET ini, kemungkinan gaji dia boleh 3,000, 4,000 Singapore dollar. Jadi saya pesan kepada ibu-ibu yang hadir tadi dan anak-anak muda, jangan lepaskan satu peluang keemasan untuk teruskan. Kita bukan nak ambil pada sesiapa. Memang kerajaan ni kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Saya suruh mereka kekalkan undi kepada calon-calon Barisan Nasional.